Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dia Imamku episod ke-32. So jom kita tonton. Dan tak salah juga nak memanja-manja dengan suami di office. Nanti kalau Mama nampak macam mana? Taklah Mama nampak. Bukan macam Mama tak pernah muda. Cik, suara. Okay, fine. Tak apa. Tapi sikit. Kita nak memesra sikit dengan dia tapi dia tak nak. Tak apa. Tapi jangan salahkan saya kalau saya tak layan awak lepas ni. Tak silap saya episod ni, adegan ni, Humairah ditunjuk kemesraan bukan dalam pejabat dia je, tapi satu office dia tunjuk depan staff dia. Rasanya dia tunjuk kemesraan dia yang tak pernah ditunjukkan pada staff dia. Kenapa dia berubah perangai macam tu sekali? Adakah efek daripada doktor yang rapat dengan Budin dalam episod sebelum ni, sampai staff dia pun puji doktor tu, sampai naik cemburu Humairah bila saya rasa ni antara plan Humairah lah. Dalam masa sama saya suspicious dengan Humairah ni. Kejap dia pergi layan Rafiq, tapi dalam episod ni jugalah dia menolak Rafiq. Dia macam main tarik tali dengan Rafiq. Rafiq tu dah bagi harapan kat dia, walaupun kita tahu Humairah dah tak boleh terima dah Rafiq sebab banyak faktor lah. Rafiq pernah buat hal, lepas tu mak Rafiq memang tak suka dekat Humairah ni. Jadi pada saya macam saya boleh kata Humairah ni dia kurang perhatian, lapar perhatian lah sebenarnya. Lepas tu dia gunakan Budin tu sebagai macam mainan pula pada saya lah. Macam kemanjaan Humairah pada Budin tu nampak sangat berlakon, bukan serius lah. Macam yang saya cakap, nak tarik perhatian Budin. Jadi dia buat lah manja, nak tengok macam mana reaksi Budin tu bila Humairah layan dia baik pula. Sebab sebelum ni macam singa je Humairah ni dekat Budin. Bila adegan macam ni muncul, saya rasa penonton memang sakit hati lah. Memang tak boleh terima Humairah ni. Kita boleh bayang tak Humairah ni akhirnya akan Budin dengan Humairah ni jadi couple. Maksudnya Budin jadi imam, Humairah hujung sekali. Tapi kita nak Budin dengan Dr. Afifah sebenarnya bila dah tengok banyak episod. Sebenarnya banyak lagi episod. So harapnya plot dia buat kita tak sakit hati lah. Okay, jumpa lagi.